Hai, bersama dengan Azman Movie. Terima kasih tahu yang klik video ni, yang tekan video ni dan nak tengok video ni. Terima kasih banyak-banyak. Tak tengok lagi video-video sebelum ni, boleh tekan dekat atas ni ataupun dekat bawah ni. Saya sediakan link playlist Naramai koleksi video produk-produk yang saya guna dan saya pakai, dan juga koleksi video-video sebelum ni. Okey, hari ni saya terjumpa lagi backhoe tenggelam. Pokok padi pun dah tinggi sama parah dengan dia punya bumbung tau. Tapi dia masih tenggelam lah. Tapi nampak dia punya bumbung tu. Tempat yang sama hari tu. Tapi pokok padi dah terbit padi dah. Cuma dia tak, padi tak menguning lagi lah. Dia tak betul-betul masak lagi lah padi. Tapi dia punya buah padi tu dah keluar daripada tangkai bunga padi tu lah. Dia dah keluar. Tapi dia backhoe tu masih lagi nampak lah kat situ. Nampak lagi kat situ. Nampak dia punya bumbung sajalah. Okey, nampak dia punya bumbung sajalah. Dia punya bucket, dia punya body depan tu atau bonnet depan ataupun apa, dia punya bucket belakang pun dah tak nampak. Dia punya pokok padi pun dah tinggi sama parah. Dia mungkin dah tenggelam lagi dalam ni kot. Okey. Lepas saya zoom. Okey. Nak tengok? Okey, sekejap saya tunjuk. Saya zoom tau. Okey, saya di atas batang nyok ni. Batang nyok ni dia buat titi lah. Titi yang ada sungai kat sini. Okay, kat situ kita boleh nampak lah pokok padi. Pokok padi tu semua dah tumbuh tau. Tapi kat situ dia ada backhoe yang nampak bumbung je. Nampak tak? Okay, nampak bumbung je tu. Okay, situ dia nampak bumbung je. Dia dah tenggelam banyak. Mungkin dia tenggelam lagi dalam lah bumbung. Sebab tu nampak bumbung saja. Tapi sebab mungkin pokok padi pun tinggi, sebab tu dia dah tutup kan. Lama-lama dia mungkin boleh tutup lah ke semua backhoe tu kan. Tapi tak apa, nanti musim menuai padi ataupun potong padi nanti, kita boleh nampak balik backhoe ni. Jangan risaulah. Okay, buat masalah kita boleh nampak dia punya bumbung sajalah. Kat situ kan. Okay, kita boleh nampak dia punya bumbung sajalah. Kalau tengok daripada jauh memang tak nampak dah lah. Tapi kita guna zoom kamera kan, tapi boleh nampak lagi lah. Anggaran daripada jauh saya ni lebih kurang 100 meter lah. Okay, kita boleh nampak dia punya bumbung je lah. Jauh juga daripada saya duduk ni. Okay, kira situ memang padi, dah keluar padi bertemu, tapi nampak lagi lah backhoe kat situ. Okay, itu saja untuk video kali ni. Okay, nanti mungkin waktu ambil padi ataupun waktu potong padi nanti kita boleh main pula. Saya akan buat lagi lah review backhoe tenggelam di tengah benda sama padi kat situ. Sebab lah ni padi dah tinggi, jadi dia macam nak tutup lah ke semua backhoe tu kan. Tapi tak apa, buat masa ni kita tunggu dulu lah. Okay, buat masa ni kita tengok je lah. Kesian kat backhoe dah tenggelam lama. Okay, terima kasih tau yang klik video ni, yang tengok video ni. Terima kasih banyak-banyak. Tak tengok lagi episod-episod sebelum ni, boleh tekan dekat playlist kat bawah ni ataupun dekat atas ni. Terima kasih tak menonton. Okay, jumpa lagi video seterusnya bersama dengan Azman Movie. Bye-bye.